Assalamualaikum tuan. Boleh ke nama yang digeran dikeluarkan dari geran tanpa penama geran tahu? Sebenarnya tak boleh. Dia hanya boleh melalui dua kaedah. Yang pertama adalah pindah milik, iaitu daripada pemilik hidup, maksudnya dia hidup, dia buat urusan pindah milik ke nama orang hidup. Itu pindah milik kita cakap. Tapi benda tu dia kena tahu, dia kena tanda tangan apa semua proses tu. Dia kena isi form 14A dan macam-macam lah proses kena buat. Itu daripada hidup ke hidup. Yang kedua, turun milik. Turun milik ni yang saya duk cerita pusaka ni lah. Daripada, tapi dia kena buat, ada proses dia lah. Dia tak boleh tiba-tiba tukar nama tu. Dia kena buat dekat mahkamah sivil ataupun dekat pusaka kecil. Baru kita boleh keluarkan nama pemilik yang dah meninggal. Hanya dua kaedah je. Tapi kalau kata tiba-tiba, yalah kadang-kadang kita tahu kan ada isu kan. Tiba-tiba geran nama orang lain. Yang itu kena report polis dan lantik peguam untuk buat tindakan lah. Apa-apa boleh DM saya.